tengoklah. Mana Rah ni? Tak sampai lagi ni. Ni semua tadi tak sampai. Mana dia tak sampai? Tengok aku pun. Aku ada dengar lah sedikit yang sini ada share video, tapi aku tak report sangat lah pasal Ashraf. Kenal tak Ashraf? Ashraf kita tu ke? Ya. Okey, kenapa ni dia? Hari tu sini nampak dia masuk VOC. Kan sebelum ni kita ada isu yang kehilangan dana kelab tu. Yang okey. Lepas tu dah sini ikut dulu. Dia masuk VOC. Okey. Of course lah. So kita dapat dengan license. Of course lah kan dia tahu. So siapa lagi tolongkan dia yang curi kelab? Kau dapat dengan dia kan? Saya kau tak tahu. Kau tak percaya kat dia buat macam tu? Ya bro. Tapi dia punya kuatnya jadi macam tu sebab dia yang masuk. Ya. Sini orang cuma nampak je. Orang cuma nampak dia sahaja. Oh, dia ke? Sebab saya pun ada dengar yang Ashley ada masuk VOC. Tapi saya tak percaya benda tu. Awak sendiri nampak? Ada nampak tak video? Akak ada tahu tak benda ni? Belum tengok ni. Okey, akak ada dengar juga benda ni. Cuma akak tak tengok lagi lah video dia yang sebenar. Saya. Okey, you ada. Okey, nak tengok. Ni video ni. Memang tak ada orang lain. Memang dia je. Ya. Video ni dah banyak kali forward dekat mana-mana group. Cuba tengok dekat group ada. Nampak tak? Ya ke ni? Takkan kau Ashraf macam ni? Tak boleh ni, kena tanya dia ni. Kena tanya Ashraf sendiri ni. Tanya Ashraf dulu lah. Okay.
kasih tuan. Baik tuan, saya nak maklum kepada tuan, video saya sekarang telah tersebar luas dalam grup WhatsApp berkenaan dengan isu penyelewengan dana kelab. Tuan sendiri sedia maklum bahawa setiap pengeluaran perlu meminta kebenaran dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekarang ni tuan, saya berasa tidak puas hati kerana ada di kalangan anggota telah menuduh dan memfitnah saya membuat penyelewengan dana kelab. Jadi tuan, saya nak minta pendapat daripada pihak tuan, apakah tindakan selanjutnya yang perlu saya ambil untuk membersihkan nama saya tuan? Terima kasih tuan. Penyebaran berita palsu merupakan isu yang sangat serius semakin membimbangkan dalam era digital zaman sekarang. Maklumat yang tidak sahih boleh membawa kesan buruk kepada individu dan juga organisasi yang boleh menyebabkan fitnah, kehilangan kepercayaan serta kerugian material dan emosi. Okey, di dalam dunia yang serba pantas ini, masyarakat sering terdedah kepada pelbagai sumber maklumat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Kesedaran dan sikap berhati-hati amat penting bagi memastikan setiap berita yang diterima disaring dengan baik sebelum disebarkan. Dengan kemudahan teknologi, sesiapa sahaja boleh menjadi penyebar maklumat sama ada benar atau palsu tanpa menyedari implikasi yang mungkin timbul. Salah satu contoh kesan buruk berita palsu ialah apabila seorang individu menjadi mangsa fitnah yang bukan sahaja merosak reputasi tetapi juga memberi tekanan emosi yang besar kepada mangsa. Baik, saya akan menerangkan tujuan dibuatnya video berita palsu. Tujuan video berita palsu ini jelas untuk menyebarkan maklumat yang tidak berasas demi mencapai agenda tertentu. Ia direka untuk memecah belah komuniti dan merosakkan reputasi seseorang tanpa asas yang kukuh. Saya menyeru kepada semua agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan maklumat. Pastikan setiap berita yang diterima disahkan kebenarannya demi keamanan dan keharmonian bersama. Penyebaran berita palsu boleh memberi kesan yang sangat buruk, antaranya ialah menjejaskan reputasi dan maruah individu. Yang kedua, menyebabkan tekanan emosi dan psikologi kepada bangsa. Dan yang ketiga, mengundang tindakan undang-undang ke atas penyebar berita palsu. Dari segi undang-undang, sesiapa yang menyebarkan berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penyebaran maklumat palsu atau jelik boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua, Akta Fitnah 1957. Jika berita palsu menyebabkan reputasi seseorang tercemar, tindakan saman boleh diambil terhadap penyebar fitnah. Dan yang terakhir, Kanun Keseksaan Seksyen 500 dan Seksyen 505. Menyebarkan berita palsu yang boleh menyebabkan huru-hara boleh dikenakan tindakan jenayah. Oleh itu, kita semua perlu lebih bertanggungjawab dalam menerima dan menyebarkan maklumat agar tidak menzalimi orang lain dengan berita yang tidak sahih. Sekian daripada saya.